Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Muhammad Idris selaku pengurus event untuk program Walk With Me, yang mana syarikat kami Sabah Event Management diberi mandat untuk menguruskan program Walk With Me bagi tahun 2025, dan program Walk With Me sebagai sebuah program kesihatan mental dan fizikal anjuran PPDK KIU Kuala Lumpur. Program pada hari ini melibatkan 1,200 orang peserta bersama berjalan dengan orang kurang upaya seramai 600 peserta bersama ibu bapa keluarga PDKQ dan juga bersama masyarakat luar. Yang terlibat kebanyakannya adalah daripada PDK di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya dan juga Selangor. PPKI juga terlibat di KL dan juga Selangor.
Assalamualaikum, saya Johan dari Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti Q. Kita dalam program kesihatan mental dan fizikal. Apa nama lainnya, Wakatan 2025 lah. Walk with me. Dan rakan strategik kami adalah Kementerian Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Yayasan Hasanah dan juga Ministry of Finance Malaysia. Dan juga kita punya penaja tempat sponsor venue adalah Majlis Sukan Negara. Pengajar utama seperti biasa PDKQ. Saya Muhammad Saiful bin Zulkifli daripada Sukan Renang. Anjuran ni sepatutnya diadakan banyak untuk menaikkan semangat sukan untuk rakyat kita ni. Assalamualaikum, saya Muhammad Ijaluddin bin Jamaluddin. Saya rasa seronok lah dengan program ini. Lepas tu saya nak menggalakkan untuk semua orang join program ni, dan itu saja lah. Saya Amrin bin Sani daripada Para Pimpong. Hari ini aku rasa happy lah sebab dapat bersama-sama dengan atlet-atlet Down syndrome dan macam-macam ragam budak-budak kita dapat ni dalam program walk ni. Atlet Paralimpik pun ikut serta. Saya Norzan dari Majlis Sukan Negara mewakili atlet para yang lebih kurang dalam 10 orang ikut serta dalam walk bersama budak-budak Down syndrome, ibu bapa. Kita dapat nampak macam mana seorang ibu dan ayah berusaha untuk supaya anak-anak mereka berjaya dalam pusingan ni 1.3 kan, dan dengan jayanya selamat sampai ke barisan penamat tadi. Okey. Nama saya Hamidah Fadbi. Ini lari best. Apa rasa happy tak? Happy, cakap happy. Saya happy. Lari hari ni. Happy. Okey, bye. Saya Nur Alia Tasha. Kami daripada PPDK Permata Hati. So hari ni kami ada walk with me. Hari ni so kami dapat seronok lah. Stefan dapat berlari ramai-ramai hari ni. Dapat experience. Harap lepas ni ada lagi lah. Bolehlah join. Seronok. Lagi awak rasa apa lagi? Awak nak lagi tak macam ni? Awak nak lagi tak macam ni? Awak nak lagi tak lari macam ni? Nah, okey. Terima kasih. Bye. Nama saya Muhammad Sabaruddin bin Abdul Samad daripada Putrajaya. Pada hari ini berasa amat berbangga lah kerana dapat join program pada hari ini yang merupakan program yang memberi kita kesihatan yang baik untuk kita berjalan, dan juga kita nak meraihkan pada anak-anak yang OKU ni untuk kita sama-sama meraihkan mereka ni supaya mereka merasa sentiasa dihargai dan disayangi. Itu saja. Hello, good day everyone. I'm Tracy. Today we're joining this run, and it's actually a very fun run. Not that difficult, but that it's a good that we can have awareness to all the public about the special needs kids. Hello, thank you.
kami daripada tim Zumba Nation, Hazen Nation. Okey, di sini tim Zumba ni sebenarnya adalah satu platform yang mana dia selain daripada bersenam, kita gabungkan dengan menari. Jadi benda tu akan jadi lebih more fun. Okay, so pada yang berminat untuk organize mana-mana event ke, okay, boleh hubungi. Okay, yang mana berminat dengan tim Nation, Hazen Nation, boleh hubungi kami di nombor 017 880 6890. Okay? Okay, hubungi kami sekarang. Yang berusaha Encik Sam Suzuki, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pengerusi PDKQ Encik Johan, Encik Jamil, Pengurus Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan, tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa dan adik-adik sekalian, apa khabar semua? Sehat? Okey, setelah kita dapat sumpah, saya rasa semua sehat pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua ibu bapa dan penjaga yang dapat membawa anak-anak kita ke kompleks ataupun Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan ini untuk menyertai acara yang sangat penting iaitu Walk With Me 2025, program kesihatan mental dan fizikal yang dianjurkan oleh Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti Q. Kita berikan satu tepukan kepada pengajar kita pada pagi ini. Kita mereka pagi-pagi bersedia datang pun satu cabaran yang besar. Jadi saya berada di sini dalam pukul 6.40. Saya dah nampak almost 50-60% tu dah ada dah di sini. Jadi dalam pukul 7 subuh almost completed. Ramai yang dah sampai. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua yang dapat terlibat pada Walk With Me 2025. OKU, tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili Jabatan Pembangunan Orang Berupaya di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita sentiasa memberi perhatian dan keupayaan yang penting kepada semua OKU di negara kita, termasuk di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Dan saya difahamkan pada pagi ini kita ada peserta daripada 15 PDK di Kuala Lumpur dan juga beberapa PDK daripada negeri Selangor. PPKI, Program Pendidikan Khas Integrasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan beberapa NGO juga telah menjayakan program pada pagi ini. Syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat. Berikan satu tepukan untuk diri sendiri.
selepas hujan, tangisanku sudah berlalu, jadi semua tinggal kenangan. Awan berarak mendung berlalu, pelangi muncul selepas hujan. Hari baruku kini bersinar, moga semua jadi impian. Tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan OKU sentiasa memberi perhatian yang tinggi untuk memastikan bahawa setiap OKU di negara kita berdaftar dan juga mendapat perkhidmatan yang sewajarnya. Sekiranya OKU yang masih belum berdaftar, tuan-tuan puan-puan tolong maklum kepada mereka untuk datang dan berdaftar di JKM yang berhampiran. Kalau di Kuala Lumpur, pergilah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk membuat pendaftaran OKU. Selain pendaftaran, ada banyak juga perkhidmatan dan juga advokasi yang telah disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui Kementerian Pemerintah Keluarga Masyarakat untuk membantu golongan OKU. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada apa saja isu, apa saja perkara yang ingin dapatkan pandangan dan juga penerangan tentang kebajikan masyarakat, boleh ke pejabat kebajikan yang terdekat. Satu lagi perkara penting tentang program pada pagi ini, program kesihatan mental dan fizikal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan mental semakin penting. Kalau kita perhatikan, pelbagai isu berlaku di negara kita berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi sudah sampai masa untuk kita memberi perhatian khusus kepada kesihatan mental anak-anak kita dan diri kita sendiri sebenarnya. Setiap isu yang berlaku di persekitaran kita boleh mempengaruhi kesihatan mental kita dan akan pasti memberi satu pengalaman tersendiri. Jadi sekiranya kita mampu menjaga dan menguruskan kesihatan mental dengan baik, saya percaya mental dan fizikal kita akan sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan terurus. Itu harapan kita. Ucapkan sekali lagi syabas dan tahniah kepada PDKQ dan semua pengajar yang dapat hadir pada pagi ini. Saya mewakili Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ingin merasmikan
program Walk With Me 2025, program kesihatan mental dan fizikal secara rasminya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, selaku syarikat pengurusan event yang di mana Sabah Event Management Sdn Bhd, kami bukan sahaja melaksanakan program outdoor, kami juga adalah sebuah syarikat yang melaksanakan program indoor seperti majlis perkahwinan, di mana kami mempunyai venue atau hall kami sendiri iaitu di Sira Garden di Bukit Beruntung Selangor. Dan pelbagai package yang kami sediakan bukan sekadar untuk event perkahwinan, pelbagai dari segi untuk yang mana program tahunan alumni, begitu juga dengan annual dinner dan segala jenis seminar, so akan boleh dilaksanakan di tempat kami. Dan untuk tuan-tuan dan puan yang berminat mengetahui secara lebih dalam pengurusan syarikat kami yang mampu menjalankan skala dari skala kecil sehingga skala besar, termasuk event outdoor dan indoor, bolehlah hubungi saya di talian 016 2191 534. Saya ulangi, di talian 016 2191 534. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merakamkan penghargaan pada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, terutamanya Pengarah Pembangunan Orang Kurang Upaya OKU, Encik Fatman Naden, dan juga Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan, Encik Sam Suzuki. Kerana dapat hadir hari inilah, kami rasa bangga dengan kehadiran mereka, terutama walaupun di dalam kesibukan, mereka masih lagi boleh join dalam majlis yang sebab ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada rakan-rakan setuju kami seperti Kementerian Kesihatan, Yayasan Hasanah, sukarelawan, ibu bapa, AJK yang terlibat, PDK yang tidak secara langsung menyumbang tenaga, dan juga terutamanya tuan rumah venue di sini, Kompleks Sukan Paralimpik Kampung Pandan, Pusat Kecemerlangan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukurlah event hari ini berjalan dengan lancar, cuaca dalam keadaan baik, dan nampak anak-anak dan juga keluarga rasa happy dapat bergerak bersama tadi sehingga akhir sesi dan juga event-event dan seperti yang kita laksanakan lah. Terima kasih kepada semua yang dapat terus hadir hari ini. Ya, terima kasih polis, PDRM, Rela, semua vendor-vendor yang dapat turut serta lah dalam pameran-pameran hari ini. Klinik Kesihatan. Dan ramai lagi lah yang kami tak tersebut tu. Terlalu ramai yang terlibat bersama dalam majlis hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.
Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pertubuhan PPDK KIU yang mana memberi kepercayaan kepada syarikat kami, Sabah Event Management, untuk menguruskan sebuah program bagi Walk With Me 2025. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi iaitu Cik Johan Sharif, penyelaras serta pengarah program Cikgu Roy dan barisan AJK, dan juga kepada venue iaitu Malaysia Sukan Paralimpik yang mana sangat membantu dan support program ini. Dan alhamdulillah program ini dijayakan dengan kehadiran ramai 1,100 peserta larian sejauh 1.3 km untuk kategori OKU untuk orang kelainan upaya. Dan alhamdulillah program ini hari ini berjalan dengan baiknya. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pertubuhan dan jawatankuasa dan juga penganjur yang menjayakan program pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mengadakan lagi program ini masa-masa akan datang, dan kita berharap supaya lebih ramai lagi yang akan datang membantu dan memberi kerjasama, terutama dari segi kewangan, tenaga kerja, dan juga kita berharap event ini lebih berjaya lagi di masa yang akan datang. Kita nak buat lebih besar lagi event daripada ini di tempat yang sama, tapi kita akan melibatkan ramai lagi daripada persatuan-persatuan di luar untuk bergabung dengan kami. Ke arah fizikal dan mental yang lebih sihat, insyaAllah. InsyaAllah.